Hai, Assalamualaikum, apa khabar korang? Welcome back to channel Apa Guna Buat. Yang dah subscribe, thank you very much. Yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe. Dan jangan lupa follow Una di TikTok. Una doakan semoga semua yang support dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan setiap hari. Let's go, tengok apa Una buat. Okay geng, hari ni 1 Mei. So 1 Mei Una cuma cedok 11 sampai 1 je hari ni. So ni order yang pertama lah, dekat je dengan rumah Una. Order yang pertama, pork bun. Dah siap dah pun ordernya, tinggal collect je sebab tadi dah buat notification. Order dah siap. Hantar pun dekat je ni, semua dalam kampung Melayu je. Okay. Mini bite, mini small, durian tempura goreng. 434. Okay. Siap. Terus collect, terus hantar. Chop ikan bilis je ni. Chop ikan bilis. Okey, sekarang Una dah tak pakai lagi phone holder magnet. Pakai phone holder yang betul-betul phone holder lah. Sebab yang magnet tu kena hati-hati kalau pakai dia. Sebab handphone still boleh tercampak juga kalau macam langgar lubang ke, langgar jalan tak rata ke pun boleh. So yang ni senang. Letak klip. Tak payah risau sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hantar jalan askar. Let's go. Kalau korang nak cari phone holder ni, ada brand Kiwik. Una beli dekat Shopee je. Ada link dia dekat dalam video ni, kat description. Tengok je dalam description ada link ni kalau korang nak cari phone holder yang mantap lah. Pada Una ni mantap lah. Senang nak guna, senang nak ambil handphone, lock handphone, senang. Paling penting senang lah. Senang nak guna untuk buat kerja. Yang Una punya ni jenis side mirror lah. Siapa yang motor hebat-hebat ada bar tu, ada handle bar tu, boleh lah beli yang handle bar. Cuaca nampak mendung pula. Okay, harap-harap lepasnya adalah order sambung. Janganlah satu ni je, lepas tu kerik-kerik. Okay, clear. Alhamdulillah. Jadi kampung Melayu ni banyak rumah lot-lot. Jadi kadang-kadang walaupun dia orang dah bagi location, kadang nak jumpa rumah dia tu pun agak susah. Sebab kawasan ni terlalu banyak rumah sewa. Satu alamat contoh kalau rumah nombor 5, dia ada 5A sampai F. Sebab dia rumah sewa. Ni pun rasanya rumah sewa lah ni. Nak cari. Tengok dah dekat dah ni, 160 meter je. Sini dekat tong sampah. Nombor dia tu. Ni dah nampak dah. Nak kena cari rumah dia. Kan betul rumah sewa. Kalau ABC ni rumah sewa. Dia cakap rumah hujung. Ke? Okay, sampai. Assalamualaikum. Sama-sama. Okay, tak ada order lagi ni. Satu ni je baru. Okay, langgar sikit pokok pisang. Ya. Ni Una main shift ni. Tunggu order masuk. Tengah tak masuk ni. Tahu nak gerak ke mana. Okay, kita tunggu ada order kan. Jangan membazirkan video. Takkanlah korang nak tengok Una terpusing sini, terpusing sana cari order kan. Okay, tunggu ada order lagi. Alhamdulillah, masih kat kampung Melayu dah masuk order. Kenangan Coffee, Lakin Junction. Okay. Buat apa nak cakap senang ada phone holder yang betul-betul phone holder, yang bukan magnet, yang bukan sotong. Jadi kita tak perlu hiraukan sangat nak jaga handphone takut jatuh ke apa, sebab kita ada phone holder ni. Gitulah. Kenapa pentingnya phone holder. Una pun dah berapa dah telefon terkorban. Pecah skrin yang dapat selamat yang ini. Yang ini selamat lagi. Pecah skrin yang tak dapat selamatkan kena langgar lori 1. So sepanjang 4 tahun jadi rider ni, yang betul-betul terkorban 2 lah. 3 terkorban sebab buat cedok.
Yang dua lagi tu handphone rugged. So 3, satu handphone biasa, Android biasa, smartphone biasa. Yang dua tu rugged phone, terkoban. Terkoban. 3 lah handphone yang dah terkoban sepanjang jadi rider. So Una punya motor ni macam susah sikit nak pasang handlebar pun tak boleh, apa tak boleh. Lalas terpaksa juga pakai yang jenis side mirror. Alhamdulillah model Kiwik ni ngam. Boleh lah. Dia tak smart sangat. Dia tak smart sangat kalau macam pakai motor lain. Tapi sebab ini je cara yang boleh. Lepas tu dia ngam dekat side mirror, jalan. Okay, order ni hantar season, hantar Lakin. So siapa-siapa yang masih lagi pakai magnet ke sotong ke, ataupun masih pakai lagi yang masih letak dalam handphone dalam bakul, modal lah sikit geng, modal sikit beli phone holder, modal sikit. At least korang banyak pandang depan, tak pandang, tak tunduk habis. Kalau macam handphone dekat bakul, tunduk habis. Lepas tu kalau dekat meter pun still menunduk juga, still bahaya juga. So kalau korang ada phone holder macam ni, korang nampak je sipi-sipi tepi mata pun nampak. Jadi siapa yang tak ada phone holder tu dah ada modal RM50 dapat dah ni. Macam Una ni, Una tak beli yang absorber punya. Dia biasa je ni. Kalau ada absorber tu dia tahan gegar tu, lagi bagus lah. Tapi mahal sikit, tak silap Una sampai RM70. Macam Una punya ni dalam 40 lebih. 40 lebih dah dapat dah yang tak ada absorber. Sebab Una punya handphone ni handphone biasa-biasa je. Tak kisah sangat lah kalau macam gegar ke apa. Tapi ni sepanjang Una pakai, masa yang pakai magnet apa semua, okey je. Tak ada pun kamera dia gila ke apa ke, okey. Ni sekarang Una dah pakai Honor dah. Una rasa handphone Honor lah yang dia tahan panas tanpa kita perlu guna apa-apa atas ni kan. Nak ada bumbung dia ke, nak ada payung ke, tak payah. Dia tahan panas. Dia tak ada overheat. Padahal cuaca sekarang sangat panas kan. Bila dia panas, sangat panas. Alhamdulillah handphone tak overheat walaupun sentiasa dekat phone holder ni. Dulu letak kat meter ni, sikit-sikit overheat. Nak ambil gambar makanan, nak hantar kat customer pun nak kena sejukkan handphone dulu. Nak tutup dulu. Lepas macam dah sejuk sikit baru on balik, baru boleh function kamera. Kalau tak boleh. Akan junction depan tu je kan, penunggukan traffic light ni. Okey, Alhamdulillah hijau. Kenangan coffee. Sekarang dah pukul 11.22 dah. 11.22. Dua makanan. Red velvet cake dengan pandan burnt cheesecake. So tak ada air. Beli kek je ni. Customer ni beli kek je. Kalau kek kena sidai kat tak tahu lah. Patutnya kek tak kena sidai lah kek. Okay, ni dia Lakin Junction. Sejuk. Kita collect kek je ni. Hantar season Block B. Okay. Alhamdulillah dah siap. Okay, Alhamdulillah lah dalam pukul 11 ni dah 2 order. Okay. Letak handphone. Klip. Semudah itu geng. Okay, let's go. Cuaca tadi macam mendung-mendung, tapi ni panas ni Alhamdulillah lah. Harap-harap janganlah hujan sampai Una habis cedok pukul 1 nanti. Okay, bagusnya ada phone order ni. Time kita atas motor pun kita boleh message atau call customer lah. Una baru je hantar message kat customer, cakap tunggu lobby dah nak sampai ni. So dia pun cakap on the way. So Una pun dah sampai sini. Dia punya blok yang sebelah sana ujung. Nak kena pusing, nak kena tawab dulu. Janganlah lama sangat guard ni. Kadang-kadang ni je lah yang buatkan rider lambat. Guard house. Macam kalau patut rider ni dia bagi cepat lah kan. Ada setengah tempat dia memang bagi rider jalan dulu. Ada tempat tak. Dia still nak ikut juga prosedur dia ni. Apa lagi kita standby lah lesen dia. Block B. Okay. Customer reply. Harap-harap Una sampai je blok dia ni, dia pun dah ada kat lobby. Tapi kalau dia tak ada, Una tinggal je kat situ sebab dia dah bayar. Kat sini dia boleh main tinggal-tinggal. Tapi tak semua customer yang, walaupun dia dah bayar online, tak semua customer dekat apartment ni dia suka kita tinggal tak tunggu dia. Ada yang setengah tu sampai buat tanda seru. Please wait for me. Don't leave food there. Gitu. Speaking kangkung kan. Paksalah tunggu.
Tapi kadang-kadang tak juga Una tunggu kalau macam tengah ada order lain kan. Double ke kan dalam beg ada order lain. Una tak tunggu pun. Janji Una dah ambil gambar, blok betul, letak kat mana, sudah. Cukup. Alamak bonggol. Okey, jom kita tengok customer ni dah tunggu ke Una kena tunggu juga. Oh, dia dah tunggu Una dah. Okey. Bukan dia. Ingatkan dia. Mary Ann bukan dia. Nama Mary Ann? Okey. Welcome. Betul. Okay, kita bagi dia 5 star sebab dia tunggu. Kenangan kopi pun 5 star, settle. Letak sini, klip. Senang kan? Tak ada order. tak ada order dah geng. Dah ada order dah. Cari order. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cari order. Sekarang trend kalau cedok cuti public, nak tengok dah order dah tak laju dah. Padahal orang tengah gaji ni. Sebab apa? Sebab time cuti public, ramai yang bercuti. Diorang buat part time juga rider. Jadi persaingan order sangat hebat lah. Rider lebih ramai daripada order. Jadi agak sendu. Lagi satu, dua sebab. Satu, banyak rider part time. Second, orang cuti, orang nak jalan, orang nak keluar sendiri, orang nak pergi makan, beli sendiri. Bersama family, sama kawan-kawan. Tak adanya nak order delivery. Time ni lah dia orang nak merayau kan. Jadi order pun kurang juga. Rider ramai, order pun kurang. Ni tadi lepas drop yang dekat apartment season tak ada. So Una paling hampir dengan kawasan tu adalah bandar. Ni Una tengah try cari order dekat bandar, ada ke tidak. Harap-harap ada lah. Ni tengah nak cari order ni. Ni lah yang kadang-kadang orang tak tahu. Sebenarnya kadang-kadang rider ni jalan-jalan bukan nak hantar order ke apa. Pusing-pusing cari order. Order tak ada. Tak boleh duduk satu tempat. Bila tengok tempat tu order tak laju, order tak ada, kena lari pada tempat tu. Cari tempat yang rasa agak-agak ramai yang order. Gantung pada rezeki. Ada Allah kata rezeki dekat bandar ada lah. Kita usaha je cari. Gerak je. Tunggu lama sikit kat situ. Jangan lama sangat. 10 hingga 15 tu boleh lah. Itu pun dah cukup lama dah tu. Kalau tak ada 10 hingga 15 minit, gerak je. Jangan stay situ. Maknanya situ pun tak ada orang order juga. Okay? Ni cuti-cuti ni. Banyak juga kereta ke masuk pusat bandar ni. Wah, Alang Tunggal buka lah hari ni. Dia tak cuti, alhamdulillah. Usaha ke bandar, masuk order bandar. Chicken Rice Shop, City Square, Hantar Pelangi. Okey, ngam. Alhamdulillah. Jom kita ambil Chicken Rice Shop. Alhamdulillah. Belum apa-apa lagi, customer dah high card dah ni. Order baru je masuk ni. Customer pun terus high card tu. Apa dia nak tu? Order ni GrabPay ke cash? Okay, GrabPay. Nantilah customer ya. Boleh tak kalau nak cakap tu cakap je terus. Tak payah nak high, lepas tu tak tanya apa-apa dah. Nak apa-apa terus cakap je. Sebab kadang-kadang customer ni dia tak tahu tau. Rider dapat order ni tengah bawa motor ni. Tak ada masa nak melayannya. Boleh mintakan sambal lebih. Minta sambal pula. Tengoklah boleh ke tak boleh. Sebab takut benda tu charge. Sekarang ni kita minta apa pun semua kena charge. Mana ada free. Tengok. Bukan sambal je dia minta. Dia suruh mintakan sambal dengan sup. Tengoklah dia kalau dia bagilah. Kalau benda tu on charge memang tak lah. Oi, semalam ada juga 2 line ni dah. 1 line dah. Nak pergi ke CS pun
Bukan sonang-sonang ni. Nak menyelit-nyelit. Macam ni lah keadaan pusat bandar Johor Bahru geng. Selagi kereta api ni tak siap. Selagi RTS ni tak siap. Tak tahulah dia orang panggil RTS ke MRT ke, tak pasti. Sebab Una tengok dua-dua nama tu ada. RTS pun ada, MRT pun ada. Okay, kalau kat CS ni nak ambil Cikeras Shop sebabkan kita dah hala sini, Una akan parking loading bay lah. Harap-harap tak penuh lah. Oh, lori nak keluar. Dia masuk balik pula lori ni. Ingatkan dia nak keluar. Okay, Alhamdulillah sampai. Una tak nak reply dia dulu. Biar je dia. Sebabnya kadang-kadang benda yang diminta tu kena bayar. Okay, jom naik atas. Tingkat 2, City Square. Alhamdulillah tak tekan, dah terbuka. Masuk je terus. Kita ke tingkat 2. Oh, aircon sedap. Kalau masuk daripada loading base, Cikeras Shop ni jadi jauh. Jadi kalau masuk daripada public bank, depan, dekat. Macam mana tu, security dah tukar jadi cleaner lah. Inilah wajah-wajah orang yang tengah cuti Wajah Una wajah bekerja lah. Dah nak dekat pukul 12, so nanti tinggal lagi 1 jam je Una bekerja, lepas tu terus balik. Kat sini tak cakap pun order ready ke apa. Banyak juga dia order ni. Tengoklah kalau dia boleh dapat sup dengan sambal lebih tu tanpa cas tambahan. Lah budak-budak main jalan je. Relax je. Alamak, ada member sidai lah. Sidai juga. Banyak ni. Berbanyak-banyakkan. Hari ni main sampai pukul 1 je. Balik. Miss nak tanya, kalau customer minta sambal dengan sup lebih tu kena charge tak? Dia nak minta. Nombor order 577. Okey. Okey, boleh. Bagi tahu customer. Okey. Request. Okey. Dah siap, tak sidai lama sangat. Okay, jom kita hantar kat Taman Pelangi. Una nak jimat-jimat bateri ni. Video ni sampai Una hantar kat Taman Pelangi lah. Okay, dah sampai dari Pelangi. Dalam 2 minit lagi jumpalah. InsyaAllah. Jumpalah rumah dia ni kat mana. Jangan keluar. Orang sana dah dekat. Orang sini dah dekat, dia menjolok juga. Okay, sebenarnya depan tu je, tapi tak boleh nak lawan arus. Kereta banyak. Dia macam rumah kedai je. Kalau rumah kedai tadi boleh. Aduh, tak pasal jadi jauh. Dah lah kereta kat atas-atas ni slow je. Slow ke apa tu kadang. Buat ada orang hantar-hantar barang. Yang ni signal tak ada, tahu-tahu ke kanan je. Rumah kedai ke dia ni? Ingatkan Abiat 1 ni kawasan rumah.
Kedai? Iyalah. Rumah kedai. Nak cari nombor ni susah ni. Dia boleh senyum pula. Kita baru nak marah dia nak melintas melulu. Dia boleh senyum pula. Ni kot. Hotel ke? Nak kena parking betul-betul lah. Kawan kereta nak lalu. Hello? Hello? Dah sampai depan atelier ni? Ya kak. Kejap. Akak letak kat reception boleh? Sekejap kita datang. Okey. Okay, thank you kak. Okey, sama. Benci nak letak ni. Tak boleh tolak, kena tarik berat oi. Okey. Dah settle. Okey geng, sampai sini je lah video kita. Bateri mencemburui. Order pun tak ada. So 1 jam 3 order je tadi. Begitulah order cedok 1 Mei 2025. Terima kasih korang dah tonton video ni dari mula sampai habis. InsyaAllah kita jumpa lagi next video. Terima kasih korang supportlah sehingga ke hari ini. Moga semuanya murah rezeki, dipermudahkan urusan dan moga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum dan bye bye.